Welcome back to K Channel. Macam biasa kita punya random vlog kali ni kita nak buat ikan jaru masak kicap. Ikan pun kita dah cuci bersih, masukkan sedikit kunyit dan juga garam. Nak letak berapa banyak tu depends ikut korang. Ada yang suka dia berbedak sangat, ada yang suka nipis-nipis. Tapi kalau saya untuk saiz yang besar macam ni, saya akan buat macam ni lah. Ratakan garam dengan kunyit tu dekat seluruh ikan. Korang nak perap sekejap boleh, tak nak pun nak terus goreng pun tak ada masalah. Panaskan kuali. Bila kuali dah panas, masukkan minyak. Minyak ni agak-agak juga, tapi kalau boleh sampai ikan tu tenggelam separuh ataupun tenggelam sepenuhnya. Sementara nak tunggu ikan tu siap, kita potong-potong dulu lada dengan bawang ni untuk masak kita punya ikan masak kicap. Kicap pekat, minyak bijan, kicap cair, sos ikan. Ini paling penting, kicap. Saya tambah kicap pedas daripada Masuri. Ini paling penting untuk dia sedap, pakai sos tiram. Untuk tumis bawang blend, ini saya dah blend tadi. Dan juga sedikit cili kisar. So let's go. Pakai minyak yang sama, tumis bawang dengan kita punya cili kisar tadi. Okey, sampailah dia pecah minyak macam ni. Tadi saya dah masukkan kicap pedas. Agak-agak je kuantiti, ikut berapa banyak yang kita masak. Baik. Okey. Korang nak pakai kicap apa? Kalau saya suka kicap ni. Kena tambah air sikit kan nanti, jangan lupa. Sedikit minyak bijan bagi dia wangi-wangi. Okey, cukup. Lepas tu dah boleh besarkan api dan tambah air. Ini Ajinomoto, banyak pula. Dan last sekali gula. Untuk balancekan dia punya umami tu. Dua pun dah cukup. Nak biarkan dia sedikit kering pun boleh, nak masukkan ikan pun boleh, tak ada masalah. Tapi saya nak masukkan ikan, nak ikan tu serap-serap benda ni semua. Bismillahirrahmanirrahim. Korang kalau masak sendiri je pakai tangan Kalau nak niaga jangan pakai tangan juga. Pakai pengepit. Kecil now. So dah boleh gaul-gaul. Besarnya. Besarnya. Okey. Dah masukkan ikan. Barulah kita masukkan yang kita dah potong tadi. Terus naik seri. And finally, ikan jaru masak kicap kita dah siap. Terima kasih watching. Jangan lupa like, comment, subscribe and share. Bye bye. Jumpa di next video.